Assalamualaikum geng. Hari ni aku datang ke sungai geng. Hari ni aku nak meranduk, nak casting cebarau ataupun ikan tengas. Biasa strike ikan tengas juga dekat kawasan sini. Okey, tengok geng. Okey, tanpa buang masa, jom aku nak pergi meranduk dulu geng. Untuk aku punya setup ni macam biasa, aku pakai reel daripada Kasking, itu Kasking Veling Eagle Pro, dan rod aku pakai rod teleskopik geng. Rod teleskopik yang ni daripada jenama Zephyrix Yang ni panjang dia 5 kaki. Yang ni memang sesuai sangat kalau korang nak pakai untuk main game-game ringan, game halus ataupun main haruan, memang ngam sangat geng. Lepas tu untuk cincin ni dia pakai cincin Fuji, full cincin Fuji kan. Jarang rod teleskopik ada cincin Fuji. Untuk umpan ni aku pakai Gewan Tachi Bilis. Yang ni berat dia 3.5 gram. Dia punya saiz 8 cm. Lepas tu dia punya kod ni kod 04. Aku lupa nama dia apa. Jom casting dulu. Okey geng, dekat tangan aku ni ada satu rod daripada jenama Pula, itu Sigama. Yang ni Sigama 2 geng. Panjang dia 5 kaki 3. Yang ni spek UL spek UL. Lepas tu dia punya cincin ni dia pakai CNC stainless steel cincin. Lepas tu datang dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 biji cincin geng, untuk kepanjangan 5 kaki 3. Dia punya warna ni warna cantik warna purple macam ni. Lepas tu dan dia punya handle dia pakai cork, material cork. Lepas tu dekat bawah ni ada logo Pula dan tulisan Pula. Lepas tu dia punya bahagian pemegang ni, tempat kita letak kita punya jari ni, dia menggunakan material stainless steel, dan dia punya receipt pun pakai stainless steel. Lepas tu dia salutkan dengan carbon fiber. Memang cantik je rod ni. Okey, dia punya spek dia lower weight dia bermula dengan 1.5 gram ke 6 gram. Dia punya line weight dia 2 ke 5 lb. Dia punya PE line 0.4 dan 0.8. Cantik geng. Compare dengan reel Kasking Royal Legend Pro, memang cantik. Kalau nak buat main string fishing, nak buat main UL, memang sangat. Ni reel BC yang paling susah nak bihun. BC bukan DC macam jenama S. Yang ni BC punya. Oh, ada lagi.
Ray ni kalau korang kas secara kasar, tak ada masalah geng. Memang tak balance. Braking kebakar nombor 4 sekarang. Setting tension nak macam ni. Tekan dia turun. Turun laju, lepas tu ada bihun. Kiranya tension knob ni aku tak setting. Tengok aku kas secara paksa. Tak bihun kan? Ray ni bukan mahal pun, tapi korang boleh buat macam tu. Tengok Oh lah, ada pokok belakang. Lagi sekali. Tak bihun kan? Sebelum dia habis stok lagi sekali, baik korang grab cepat. You kena gini je. Tangan pun kena gini. Tepak kalau buat gitu. Kalau kau atas dah urut, tak agak. Wait. Allah. Ada ya mana? Tak ada. Ambil. Duk. Dah ayat ni lepas belakang depan ni. Bawa tu dah tak pokok. Lepas kali bulu. Oh, mantap meh. Baga. Meh, mantap meh. Aku tak kumpau. Aku tak kumpau. Ya. Macam pensil itu. Okey. Tapi hari. Ha? Baga. Mana ni? Nah. Allah. Tak kumpang Tak kumpau. Game apa tu? Tachi bilis. Tachi bilis. Tachi bilis kan. Dapat aku tak kumpau. Kumpau. Kumpau kau bang? Kemah jak. Mereka ni yang main di sini. Pokok gol ni, bawa punah.
Shot guys.